ngaji agama jadi lapar, tak ada makan nak makan hingga mati ke belurai ni tak ada. Susah sikit-sikit tu orang cari dunia susah juga. Lepas ni siapa tak cara semaya, siapa tak cara puasa, siapa tak cara mengaji, susah sebab dulu. Bukan kata kalau dia tu kerja dia tak semaya, tak mengaji jadi dunia semakin hebat. Tak ada. Masing-masing ada bahagian rezeki atas muka dunia. Kita usaha banyak mana dunia pun tak tu ya. Tak nak pergi lebih tu. Tapi usaha tu kena usaha lah. Jadi sebab tu usaha kodak untuk nak tuju kepada akhirat. Kodak boleh kita ni nak makan, nak hidup minta dengan orang, kodak tu sudah. Kalau pergi lebih tinggal akhirat. Tinggal akhirat dah lah.